seruling si muda-mudi di malam pesta. Goyang badan, goyang kaki, hai bergembira di malam pesta. Terdengar suara salam dari menambah ceria suasana malam ini. Suntikan bunga sidara jelita, senyuman manja memikat hati pemuda. Dapat terikat cangkir berihai, jelata belek naik peninjau. Mari, 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 hai bergembira di malam pesta. Mari menari di atas panggung, asyik bergoyang irama gendang. Mari kita pesan bantuan, jangan lupakan. Moi no moi. Asyik FM. Lain daripada yang lain. Asyik FM. Moi daripada yang lain. Asyik FM. Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita. Satu Suara Satu jiwa. Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Cek, 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 itulah bunyi cicak. Cek, 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 maka jawab ibu cicak. Bunyi cok, cek, cok, cek. Okey, itu dia masanya untuk Silang Budaya. Assalamualaikum orang di sana, Sandakan FM. Cik Asnita. Ya, waalaikumsalam. DJ Laili ke tu? Ya, saya. Hey. Amboi, comel-comel hotel lah orang-orang Sandakan ni. Kan. Apa kurang juga DJ Laili ya. Salam perkenalan DJ Laili. Ya, salam perkenalan juga untuk Asnita di sana. Nita kah? Kalau Ya. nama pendek sedap sikit ke nak nama panjang? Panggil DJ As saja. Lagi manja. Itu lagi pendek lah, Az ya. Alamak. Ya. Yalah, DJ Az. Dan apa pun, terima kasih dan untuk Silang Budaya, salam perkenalan dan salam diulurkan untuk Sandakan FM. Terima kasih untuk Silang Budaya. Pertama hari ini kita akan bercakap dengan kepelbagaian budaya, adat, masakan dan macam-macam lah. Tapi hari ini tema kita berkenaan tari kita. Ya, tari kita ya. Itu yang menarik. Kita berkongsi. Jadi saya nak kongsi dululah sebelum As masuk. Ya. Bagi saya masuk dulu boleh tak? Silakan. Amboi. Baiklah, sikit je untuk kita nak cakap berkenaan daripada Asyik FM sendiri dan Silang Budaya pada kali ini bertemakan tari kita sebenarnya. Daripada Asyik FM kita akan kongsikan berkenaan dengan kumpulan tari yang dikenali sebagai Gemalai Kencana. Jangan main. Kalau menari tu memang gemalai nampak sangat kan. Okay. Dan dia Gemalai Kencana ni terdiri daripada anak-anak orang asli suku kaum Temuan yang berumur dari 7 tahun hingga 9 tahun. Mereka bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Orang Asli Bukit Tadum, Banting, Selangor. Dan kita tahu di peringkat umur ni yang masih muda
pastinya kita Betul. tahulah macam kita ni mungkin agak keras lah. Tapi Betul. tapi mereka tu yang paling muda memang nampak kelembutannya dan mereka boleh menjiwai tarian tu sendiri dan mereka juga boleh menari dengan berbagai jenis tarian seperti sewang, zapin, joget serta tarian pelbagai kaum di Malaysia macam Melayu, Cina, India dan lain di antaranya. Mestilah kita masuk sikit yang sandakan punya ewa tu kan. Mestilah ada. Dan itulah dia di antara tahap cara mereka untuk melahirkan tarian tu sendiri. Jadi untuk makluman juga ya untuk AS, kumpulan Gemalai Kencana ni dah pun mewakili negara serta berjaya dalam pertandingan seni tari peringkat Asia Tenggara baru-baru ni tau. Wow, mantap. Itulah Masal. Jadi kita tak nak lengah sebab nak nampakkan dia lebih mantap kan As. Jom kita dengarkan perjalanan kejayaan kumpulan tari Gemalai Kencana di bawah bimbingan Cikgu Jelidah yang menjadi tulang belakang kumpulan ini sehingga berjaya ke peringkat antarabangsa. Jom kita tengok sama. Kita dengar sama. SK Bukit Tadum, iaitu kumpulan tarian Gemalai Kencana. Sebenarnya tarian di SK Bukit Tadum ni kita mulakan pada tahun 2019 dengan waktu itu nama Rentak Kencana. Rentak Kencana ni kita memang masuk pertandingan pada tahun 2019 peringkat daerah Kuala Langat menggabungkan semua jenis sekolah SK, SJKC, SJKT dan sekolah orang asli di Kuala Langat. Dan pada waktu itu kita memang dah memilih tarian joget. Kita tak nak bawa tarian sewang, bukan kita tak nak, tapi saya sendiri nak cuba nak uji anak-anak. Kemudian kita berjaya. Anak-anak orang asli pada itu banyak sekolah yang terkejut sebab kita menari joget. Biasanya kalau sekolah asli ni dia memang akan buat sewang. Itulah permulaannya. Kemudian pada tahun 2023 bila kita nak setiap kali tetamu datang ke sekolah, kita mesti nak ada persembahan sambut tetamu untuk menceriakan keadaan. Jadi kami pun berfikir kena ada pasukan tarian lagi. Jadi dengan tu saya, guru besar dan juga Cikgu Nur Syazwani menubuhkan pasukan baru anak-anak darjah 1 dan darjah 2 pada 2023. Tertubuhlah Gemalai Kencana dengan tarian pertama kami adalah etnik kreatif menggunakan lagu Ayo Juragan daripada Nur Aniza Idris. Daripada persembahan itu ramai bila tengok, ramai orang cakap ini boleh masuk pertandingan, ini boleh masuk pertandingan. Pada tahun 2024 Karnival Pendidikan Murid Orang Asli mengadakan pertandingan tarian tradisional. Bila tarian tradisional ni dia 4 tarian. Dia ada tarian asli, tarian zapin, tarian joget dan juga inang. Jadi kami antara 4 tu kami pilih satu, iaitu pilih zapin. Ramai orang kata zapin susah sebab lah murid orang asli dan murid darjah 1, darjah 2 kan. Jadi kami ni nak menang. Jadi bila kita nak menang ni, kita orang berfikir kita mesti memanglah susah sikit. Biar kita ambil yang susah lah. Jadi berbaloi. Alhamdulillah, apa yang kami hasratkan memang kami muncul juara. Kita buat tarian zapin mahpum. Zapin mahpum ni zapin yang antara lembut di antara zapin-zapin yang ada. Dan murid kita berjayalah juara kebangsaan. Dari situ kita mula dapat banyak tawaran tarian dan kita dah mula berani pergi ke pertandingan lebih besar yang open, yang bertemu dengan pasukan-pasukan tarian daripada sekolah-sekolah seni. Persaingan itu begitu sengit bila lihat sekolah-sekolah seni masuk ni, tapi alhamdulillah kita membawa pulang wang tunai RM500. Kita menang kategori pasukan harapan. Dan itulah saya rasa macam anak kita ni hebat. Untuk pertandingan KP Muar, Karnival Pendidikan tahun 2025, dia buat pertandingan etnik kreatif. Kami cabar diri lagi. Kami buat tarian Ponggal yang tidak ada. Sekolah Tamil sendiri pun tak buat tarian Ponggal sebab
saya tanya cikgu-cikgu SJKT, mereka kata sebab modal baju, kostum. Tapi betul, memang makan modal. Itu yang akhirnya mendorong kami ke pentas antarabangsa. Dengan tarian Ponggal itulah kami terpilih sebagai final Malaysia Children International Dance. Dan kita dapat ini program bawah Kementerian Pendidikan, dan kami dapat sijil antarabangsa yang pertama untuk sekolah juga. Semua ada cabaran, tapi anak-anak ni sangat gigih. Untuk basic Zapin sebulan, saya ambil masa sebulan setiap hari sekolah. Pukul 3 hingga pukul 5 asas Zapin Mapum 1 sampailah 5 asas Zapin tu sebulan. Bila mereka dah menguasai, baru kita masuk ke pola lantai. Dan start daripada pola lantai untuk habiskan satu lagu Bunga Hutan tu, kita dengan polish semua sebulan lagi. Jadi ambil masa dalam 2 bulan lah. Kalau masa sebulan tu hanya untuk basic tu, mula-mula memanglah susah, anak-anak kecil kan. Tapi bila mereka dah menguasai kan, saya pun terkejut. Bila mereka dah menguasai asas tu, selepas tu mereka cepat je. Dan anak-anak, yelah, orang pepatah pun ada kata melentur buluh biarlah dari rebung. Betul. Itulah harapan kita sebenarnya sebagai guru ni, bila anak-anak murid kita berjaya. Itulah yang paling indah. Bukanlah wang ringgit jadi taruhan, tapi bila anak-anak murid kita berjaya, sudah cukup dah. Rasa terbayar, rasa macam gembira sangat. Dan kenangan paling indah saya adalah apabila Gemalai Kencana dipilih untuk membuat persembahan selama 6 hari di Maha 2024 yang diadakan di MAIPS. Dengan pengalamannya berjumpa dengan orang ramai di Maha, anak-anak murid kita diberi layanan seperti artis, dan saya waktu tu dah rasa diri macam pengurus artis. Makan makanan mewah-mewah dan sangat gembira. Jadi saya rasa cukup terbalas segala pengorbanan anak-anak murid kita dan juga ibu bapa. Guru besar Cikgu Sazwani dan juga koreografer jemputan kita Puan Naziha binti Abdul Hamid. Dengan make up pun Puan Naziha yang make upkan dengan pakaian, dengan sumbangan orang luar juga membantu kita untuk membeli baju-baju, terutamanya baju Ponggal tu. Memang semua orang, kejayaan ni sebenarnya bukan daripada satu pihak. Ibu bapa, guru-guru dan juga penyumbang-penyumbang lain. Terima kasih sangat. Ya. Itu dia tahniah dan syabas diucapkan kepada kumpulan Gemalai Kencana, guru-guru di SK Bukit Tadum dan mak bapak serta langsung turut menyumbang kepada kejayaan mereka juga, ya As, ya. Bukan mudah sebenarnya untuk menghasilkan orang kata seni di kalangan murid-murid itu sendiri. Betul. Jadi itulah di antara yang boleh dikongsikan di dalam masyarakat orang kita sendiri, yang kepelbagaian tari kita khususnya. Di mana ASYFM kali ini kita akan berkongsi berkenaan adat budaya sememangnya dapat menyatukan kita sebagai masyarakat majmuk. Betul tak As, ya? Betul. Yang saya tertarik tu mereka boleh menarikan tarian Ponggal kan. Itu dia. Saya tengok jangan sampai saya dengan As bangun tadi kan As. Awas bilang awas. Jadi itulah dia perkongsian cukup menarik Az, ya. Berkenaan dengan masyarakat orang kita orang asli pun sendiri dah upgrade guru besar yang terbaik. Betul. Ya, nak jadikan sekolah tu yang terbaik. Itulah hasilnya yang disampaikan. Dan kita dalam kita berkongsi tentang tari kita ini, perkongsian daripada ASYFM, kita nak dengar juga kan apa agaknya perkongsian yang terbaik daripada Sandakan FM. Tak lagi saya nak fly ke sana ni. Saya nak fly ni. Wah. Dia alu-alukan ya Laili. Okey, silakan Didi As. Okey. Baik, terima kasih Laili. Okey, dari Sandakan FM menerusi Silang Budaya kali ini, fokus adalah menerusi tentang kejayaan anak-anak seni, pelajar-pelajar dari Sekolah Seni Malaysia Sabah pada penghujung tahun lepas, iaitu 2025 ya. Di mana sedikit pengenalan berkenaan dengan Sekolah Seni Malaysia Sabah ini, secara rasminya adalah dikenali sebagai program pendidikan seni di SMK Ilopora yang terletak di Sandakan Sabah.
dan merupakan sebahagian daripada inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk melahirkan bakat seni. Dan sekolah ini telah pun ditubuhkan sejak 2016 dan juga menawarkan bidang kesenian sebagai kurikulum utamanya, dan menerusi silang budaya ini, inilah dia seni wajah bangsa di pentas antarabangsa Korea ya. Kini satu lagi delegasi Sekolah Seni Malaysia telah pun berjaya melaksanakan misi negara dengan membawa identiti seni Malaysia ke arena antarabangsa seperti Festival Malaysia di Dong Diamond Design Plaza Republic Korea pada 20 sehingga 23 November tahun 2025. Dan program ini adalah anjuran Kedutaan Malaysia di Seoul, Korea bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia 2026 Malaysia Trail Asia. Dan persembahan mereka di pentas Korea telah menjadi saksi kehebatan murid-murid berbakat ini yang telah berjaya menarik perhatian warga Korea sendiri sekaligus mengharumkan nama Malaysia. Jadi syabas dan tahniah buat anak-anak seni di atas kejayaan mempamerkan persembahan kebudayaan yang hebat serta memukau di Festival Malaysia 2025 di Republik Korea, di mana delegasi hebat ini disertai oleh seramai 12 orang murid dan 3 orang jurulatih, dan telah membawakan persembahan tarian dan juga ada persembahan nyanyian yang diiringi alunan alat muzik tradisi Borneo yang lunak dan juga unik. Jadi semoga usaha murid ini menjadi pembakar semangat anak-anak seni untuk terus menyinar di pentas dunia. Jadi itu yang dikongsikan untuk kali ini, perkongsian menarik mengenai tari kita, iaitu kejayaan pelajar-pelajar Sekolah Seni Malaysia Sabah. Laili. Wow, tanya saya begitu kagum lah sebab dah sampai ke Korea tu. Betul, sampai ke Korea kan. Semangat tu yang kita nak sebenarnya. Okey. Betul. Jadi itu yang mengharumkan menarik. nama Malaysia betul, kan. Betul. Secara tak langsung. Baiklah, apa pun itu dia perkongsian cukup menarik daripada Asyik FM dan juga Sandakan FM ya. Berkenaan dengan apa tema kita? Berkenaan dengan Tari kita. Wah, cantik. Jadi apa pun terima kasih kepada As untuk hari ini yang terima kasih kembali. Cukup orang kata bersemangat. Saya rasa macam teruja lah sebenarnya nak jumpa DJ As berdekat walaupun jauh tapi nampak dekat di hati lah As. Kan, sama jugalah. Walaupun baru pertama kali kita bersama di udara kan. Baik, insyaAllah di hari lain mungkin kita akan bersama semula. Mungkin perkongsian yang lain mungkin. Ya, insyaAllah. Jadi silang budaya, kita silang dulu sampai di sini. InsyaAllah kita akan lagi ada banyak lagi perkongsian akan dikongsikan dari masa ke semasa. Okey, Diaz. Dan apa pun terima kasih kepada Diaz dan juga semua rakan-rakan di Sandakan FM. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam, bye. Jumpa lagi. Silang budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita. Satu suara, Satu jiwa. Radio RTM. Satu suara, satu jiwa. Cek, 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 cek. Itulah bunyi cicak. Cek, 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 cek. Maka jawab.